Geng, aku ada satu teka-teki kat hangpa. Hangpa tak boleh jawab, hangpa noob lah. Kipas kalau campur dengan flashlight atau slide kan, dengan power bank, dia jadi apa? Cepat jawab. Cepat. Dia jadi binatang ni. Kipas daripada Orache. Sebab apa aku kata dia jadi benda ni? Tengok ni kipas ni. Kipas sejuk kan. Ni dia ada berapa persen bateri, tapi ada kelajuan ni 80% dia punya hal laju dia. Nampak ni. Ni wayar daripada Orache fan ni kan. Tengok aku cucuk kat dia. Dia cas geng. Nampak cas tengah naik. Power bank pun boleh. Lagi boleh apa lagi? Nampak tu kuning-kuning tu. Tahu benda apa ni? Yang ni hampa tekan hold 3 saat ke 5 saat tu. Nampak dia on lampu geng. Lepas nak ubah mode dia tekan sekali lagi. Tekan. Nak ubah mode dia pula hampa hold lagi. Dia blinking pula dah. Tekan lama lagi dia off. Jadi kalau hampa berkenal dengan Orache fan ni kan, bateri dia 10,000 mAh. Memang lama, memang besar ke. Kalau cas handset 2 kali cas untuk handset macam handset aku lah. Okay kan? Tak payah nak buat banyak-banyak macam ni. 1, 2, 3 barang. Susah. Ini kita buat satu je. Orache fan apa dah, aku lupa dia punya ni. Aku tengok dia punya ni, dia punya model WF10. Tengok dia punya review memang baik lah. Terbaik.